tips macam mana korang nak kekalkan harga value motor korang tetap tinggi. Yang pertama, korang kenalah servis motosikal korang dekat pusat servis yang bertauliah yang Maliub sahaja. Yang kedua, mengekalkan original spare part. Maksudnya, korang janganlah buat pengubahsuaian motor tu yang berlebihan. Yang ketiga, belilah motor brand yang dikenali ramai. Maksudnya, belilah motor brand-brand yang korang tahu. Kalau brand yang tak popular, mestilah orang tak tahu kan? Saya rekomen korang untuk beli motor Yamaha sebab dengan motor Yamaha sangat popular. Cepat-cepat kontak nombor kita kat atas.